Kenyataan MFL berkenaan demonstrasi sekumpulan individu. Malaysian Football League (MFL) mengambil maklum mengenai tindakan sekumpulan individu yang mengadakan demonstrasi di hadapan pejabat MFL semalam. MFL menghormati hak setiap pihak untuk menyuarakan sebarang pandangan, namun sebarang tindakan yang boleh menjejaskan ketenteraman awam, reputasi industri bola sepak tempatan serta mencetuskan persepsi negatif terhadap ekosistem bola sepak negara adalah tidak wajar. Sebagai badan pengelola Liga Profesional Negara, MFL sentiasa komited untuk memastikan setiap keputusan dibuat berlandaskan peraturan pertandingan serta mengambil kira kepentingan semua pihak termasuk kelab, pemain, penyokong dan rakan industri. MFL menyeru semua pihak agar menyalurkan sebarang pandangan atau ketidakpuasan hati melalui saluran yang betul demi memastikan keharmonian dan imej bola sepak negara terus terpelihara. Berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh sekumpulan individu terbabit, MFL menjelaskan bahawa proses pendaftaran pemain naturalisasi dan pemain warisan adalah dua perkara berbeza. Proses pengesahan status dan pendaftaran pemain naturalisasi di dalam Liga Malaysia adalah seperti yang dijelaskan dalam Manual Liga Malaysia edisi 2025 hingga 2026 di bawah perkara 4.5.9. Bagaimanapun bagi pendaftaran pemain dari kelab Johor Darul Ta'zim, JDT, iaitu Joao Figueiredo, John Irazabal, Hector Havel dan seorang pemain Kuching City FC, Gabriel Palmero jelas mengikut peraturan pertandingan Liga Malaysia dengan menggunakan kad pengenalan yang sah sebagai warga negara Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, JPN. Ini adalah dengan merujuk kepada Manual Liga Malaysia edisi 2025 hingga 2026 di bawah 01 Peraturan Pertandingan, Artikel 3, Sistem Pendaftaran dan Perpindahan Pegawai dan Pemain, 3.3 Sistem Pengurusan Maklumat Bola Sepak FAMMYPAS, FIFA CONNECT, Perkara C, Pemain Tempatan dan Asing iaitu mewajibkan salinan kad pengenalan berwarna atau salinan pasport berwarna. Perkara ini turut dijelaskan menerusi surat perkeliling kepada semua kelab Liga Malaysia bertarikh 12 Jun 2025, Perkara 8.2 menyatakan dokumen-dokumen yang wajib dikemaskini dan dimuat naik dalam format PDF untuk proses kelulusan bagi A, pemain tempatan dan asing. Salinan kad pengenalan berwarna atau salinan pasport berwarna. Seperti mana kenyataan media MFL pada 13 Mac lalu, 4 pemain tersebut telah didaftarkan dalam Liga Malaysia sebagai pemain tempatan dan bukan pemain naturalisasi. Sebagai pemain tempatan, keempat pemain ini boleh didaftarkan terus bagi saingan Liga Malaysia 2025 hingga 2026 di mana Figueiredo, Irazabal dan Havel didaftarkan pada tempoh pertama pendaftaran pemain 9 Jun 31 Ogos 2025 oleh JDT manakala Palmero yang ketika itu dibebaskan sementara daripada hukuman penggantungan oleh Mahkamah Timbang Tarasukan CAS didaftarkan oleh Kuching City FC pada tempoh kedua pendaftaran pemain 5 Januari 1 Februari 2026. Malah keputusan MFL untuk mengiktiraf pemain berkenaan sebagai pemain tempatan turut diperakui oleh AFC menerusi kenyataan media yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, Datuk Seri Winsor Paul John pada 13 Mac lalu dengan menjelaskan bahawa tiada sebarang isu berkenaan keputusan yang diambil kerana ia mengikut peraturan pertandingan Liga Malaysia.